Mak Abah dah setuju kita bernikah. Cak Pipi macam nak nangis. Nangislah. Ini adalah perkara yang paling indah yang pernah berlaku dalam hidup Pipi tau. Sebelum-sebelum ni tak indah ke? Darwish, nak putuskan pertunangan kita. Babe. Yes, babe. Aku rasa aku nak pergi UK. Nak jalan? Bye. Bye. Hello, how are you? Excuse me? No, kiss. Cannot. I'm not easy to kiss. Surprise! Terkejut kan? You buat apa kat sini? Apa kan? Kenapa datang tak cakap? Tapi Aira, please. Nanti aku call you. Baby, Ya? is everything okay? Baby. You bukan wanita yang terbaik untuk I. Marissa is perfect for me. I'm in love with her. Lah, cik ni orang Malaysia ke, cik? Panggil Aira je. Nama saya pula Jaka. AKA dia Jaka Kacak. Saya ingat lagi 2-3 hari saya dah balik Malaysia lah. Awak jangan balik dulu. Saya akan tolong awak cari Darwish dan cari jawapan kenapa dia tak nak kahwin dengan awak. Saya rasa macam tak baik lah. Kita duk main tuduh-tuduh orang macam tu. Kita pun bergelak ketawa juga. Tapi Aira tak cintakan saya kan? Wait a sec. Cannot, boh. No sec. I'm here for work. I say, wait a second. Oh, yalah second.